Dia suruh yang PR ataupun bos suruh WhatsApp saya. Jadi DBKL. Yes. Okey. Itu juga. Itu saja kenapa kita bukan saya pengurusi subjurnal, jadi ini semua kawasan under saya. Dia majlis perwakilan penduduk. Maksudnya Dia agensi bawah DBKL. agensi bawah DBKL. Dia punya report aduan semua, so saya yang terima. Lepas saya terima, saya yang pass kepada DBKL. Saya suruh penguat kuasa turun, ambush semua tempat. Itu bagian saya punya bagian. Boleh. Sure. Hello, brother. Okay bro, saya J ya. Okay, story macam ni. Bro, saya daripada MPPWP. Dia bawa agensi DBKL. Okay, macam ni. Saya datang sini just nak inform you lah di mana kedai ni ada apa, kedai kita sudah terima banyak aduan atas kedai ni. Okay, bukan you satu kedai lah, banyak kedai pun terima aduan juga. Di mana, okay, you tahu biasa memang selalu ada aduan. So kita datang sini, kita just nak beritahu sebab minggu lepas kita sudah tutup dalam 7 kedai dekat Platinum Box. You mesti tahu punya, betul? You tahu tu OZ 77 semua, seragam itu. So, saya salah saudara daripada ekspedisi lah macam ni. Jadi, kita di perwakilan penduduk, kita dah dapat aduan. Okay? Aduan daripada penduduk. Tempat ni beroperasi lah untuk membakar dan bla bla bla. Jadi, kita dalam sini nak beritahu, kalau you ada, you punya PR ke, you ada, mesti you bayar DBKL ada confirm kan? Polis ke apa-apa, just beritahu dia orang, hanya bila dia orang akan datang buat operasi lagi. Mungkin hari operasi, you jaga-jagalah. Lepas hari operasi, dan you kembali lah. Kita datang sini lah jadi inform dekat you. Sebab saya bawa pengurusi kawasan ni. Pengurusi kawasan ni pun dengan saya. Jadi, you boleh panggil, you ada PR kan, confirm. Boleh call sama dia lah. So, kita lain kali kita boleh inform you bila dia ada operasi dan apa-apa. So, you bila ada sini? Okay, apa? Saya bagi nombor dekat all my friend. Nanti contact dia, you borak dengan dia. Okay. Yelah. Saya kawasan lain, dia pengurusi kawasan ni. Consider saya bos lah. Okay. Okay, boleh. Okay, thank you. Bye. Bagi awak punya kad, nanti brother, you bagi dekat, you WhatsApp dekat Sean sekarang, suruh Sean contact dengan dia. Terus contact dengan dia. You boleh background check pun lah, siapa ini, apa barang, semua boleh background check. So, kita sini bukan berat-berat mau tutup kedai ke apa dah lah. Kita datang just buat kawan. Okay, settle.